Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama Nadi Bola Awang YouTube channel. Laporan menarik bola sepak Malaysia hari ini. Hanya 800 tiket buat penyokong JDT. Pihak pengurusan Selangor hanya memperuntukkan 800 tiket buat penyokong JDT bagi aksi minggu ke-14 saingan Liga Super 2025-2026. Selangor memaklumkan bahawa hanya 800 keping tiket diperuntukkan buat penyokong Harimau Selatan bagi perlawanan pada Ahad ini. Kesemua 800 tiket tandang telah diperuntukkan kepada pengurusan Johor Darul Tazim. Tidak akan ada penjualan tiket fizikal atau dalam talian untuk peminat jauh. Peminat di tempat lawan diingatkan bahawa kemasukan ke gelanggang tuan rumah tidak dibenarkan, kata Selangor dalam satu hantaran di laman media sosial. Selangor bakal menerima kunjungan pasukan JDT dalam aksi minggu ke-14 saingan Liga Super 2025-2026 pada Ahad ini di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kedah FA tarik diri Piala Malaysia. Kelantan Red Warrior FC sah beraksi dalam saingan Piala Malaysia 2025-2026. Ini selepas Malaysian Football League memaklumkan Kelantan RW dipilih sebagai pengganti Kedah FA untuk saingan berkenaan. Ini kerana Kedah FA dan satu lagi wakil Liga A1 Semi-Pro, Armed Forces FC memilih menarik diri daripada saingan berprestij itu. Perkara ini disahkan pengurusan pasukan Pantai Timur itu. Mengikut perancangan, perlawanan pusingan 16 Piala Malaysia dijangka bermula pada 17 Januari 2026. Aksi final pula dijangka akan berlangsung pada bulan Mei. Saham Luqman Hakim naik lebih 2 kali ganda. Penyerang Negeri Sembilan dan Harimau Malaya, Luqman Hakim mencatat kenaikan nilai pasaran lebih 2 kali ganda. Persembahan bekas tonggak Kortrej ini dilihat semakin meningkat saban hari, terutamanya apabila Luqman berjaya mencetak 2 gol ketika menumpaskan Kelantan TRW 2-0 sebelum ini. Semakan di laman Transfermarkt menyaksikan nilai pasaran Luqman Hakim kini meningkat lebih 2 kali ganda daripada €50,000 bersamaan RM238,000 kepada €125,000 sekitar RM595,000. Lonjakan sebanyak 2.5 kali ganda ini menyaksikan Luqman semakin hampir menyamai nilai pasaran tertinggi kariernya iaitu €150,000 ketika bersama Kortrej pada musim 2020-2021. Itu sahaja ulasan terkini bola sepak Malaysia. Nantikan ulasan seterusnya dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe supaya anda tidak terlepas sebarang kemas kini.